Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atika binti Zamri, pelajar semester 4 2015. Saya pelajar daripada student OUM Sungai Petani Kedah. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk hak asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan. Tahukah anda tentang hak asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan? Dan untuk pengetahuan anda, hak asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan telah dilindungi dalam Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan persekutuan akan memastikan bahawa hak asasi manusia akan dapat sama rata dan tidak akan ada satu pun yang boleh ditindas. Tahukah anda bahawa hak asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan ini sebenarnya ada dilindungi dalam undang-undang di Malaysia? Tahukah anda hak akan dijamin dalam bahagian 2 perlembagaan persekutuan? Cuba lihat video ini. Assalamualaikum. Abang, kau mau buat apa nak? Ini ni. Ini aku jadi sokok tu ni. Dah ada bila buat salah ni. Abang ni je ikut dia trip balik. Ada kesalahan merokok dan meliput depan kawasan awam. Ya, ada nak nampak dah woi. Dia ikut dia ke badan tu. Pak, dua hari lepas dah main nak cakap bang. Apa-apa dia ikut saya je. Tak boleh. Perkara 5. Perlembagaan persekutuan itu menjamin kebebasan diri. Tiada individu yang boleh ditangkap tanpa waran yang sah. Setiap individu wajib mendapatkan peguam. Perempuan, Ini untuk interview hari ini ya? okey, Boleh duduk, silakan duduk. Okey, untuk interview hari ini ada bawa dokumen yang saya minta. oh ni lah yang Okey, ini ya dokumen dia. Oh, saya memang mendapati apa yang Papa ni nak. Tapi sekarang ni Papa ni kita nak ambil kerja lelaki sebenarnya. Tapi mengikutkan ni memang terlayakkan memang menepati company punya perspektif. Tapi kita memerlukan kerja lelaki. Saya minta maaf lah Puan. Ya. Okay, terima kasih. Perkara 8. Perlembagaan persekutuan yang menyatakan bahawa semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang. Diskriminasi berdasarkan kaum, agama dan jantina adalah tidak dibenarkan. Kami tak sokong. Kami tak setuju. aku tak. Perkara 10 yang menjamin kebebasan rakyat untuk bersuara, berhimpun ataupun berpersatuan secara aman selagi tidak mengganggu ketenteraman awam. Akhir sekali, hak asasi manusia adalah asas kepada kehidupan yang aman dan harmoni. Selagi rakyat Malaysia, kita harus memahami dan mempertahankan hak-hak ini seperti yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Lindungilah hak anda dan hargailah perlembagaan. Assalamualaikum.